Lambat saya bangun guys, kurang tidur. Tengok saya semalam saya keluar, saya potong pokok nangka tu guys. Saya sakit hati, itulah saya potong semalam. Saya keluar, tengok ni, tengok ni batu masuk sini guys. Tengok ni, hantu punya kerja apa ke ni? Batu masuk sini guys. Tengok, tengok, tengok guys, saya punya pintu ni. Ni saya baru periksa ni. Tengok, bocor saya punya pintu. Tengok guys ni, kuat batu semalam. Orang yang menikam pintu ni sangat-sangat kuat. Tengok ni, bukan kuat ni. Tengok batu tu. Saya tak tidur lah malam ni. Tengok ni, mungkin ni lah terkena pintu saya semalam. Belum lagi atas bumbung sana, saya tak boleh tengok. Ni dia. Ni guys, ni. Itu ada batu guys. Kat atas tu. Pecah guys, tengok pintu saya. Tengok. Ni kena batu tu lah, batu tu 2 biji masuk dalam. Saya baru nampak pagi ni guys. Ni kena ni, ngengam kena ni. Sangat-sangat kuat. Tu batu lah, 2 biji tu. Saya langsung tak tidur malam ni guys. Mungkin nak berhati-hatilah kepada semua orang kampung. Kita tak tahu tu apa, diorang panggil apa, hantu nyamun kah, apa nyamun kah. Tu bukan hantu lah. Saya fikir, saya ingat bukan hantu lah. Memang perbuatan manusia. Saya berharap orang kampung kalau tengok video saya ni mau kena berhati-hati. Tapi saya ada bagi tahu ketua kampung lah pasal hal ni. Ini bukan main guys. Betul-betul saya kena serang semalam. Sangat-sangat hebat. Pecah pintu guys. Banyaklah bunyi dekat tingkap-tingkap ni. Tapi dia orang tak boleh masuk. Kalau boleh masuk memang habislah. Memang saya bunuh dia orang. Mau kena berhati-hati guys.